Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Harith Asfar bin Ajib dari sekolah SMK Padang Tengku dengan kod sekolahnya CEA 3035. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera. Yang pertama, berilmu. Murid yang berilmu sentiasa berfikiran positif dan murid yang berilmu juga sentiasa bersiap sedia untuk menerima ilmu baharu dari guru-gurunya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Nombor 2, beradab. Murid sejahtera sentiasa berjaga adabnya dengan orang sekelilingnya seperti memberi salam dan menjaga tutur kata dengan orang sekelilingnya. Yang ketiga, berdaya tahan. Murid sejahtera tidak akan mudah berputus asa apabila menerima kegagalan. Malahan kegagalan ia menjadikan sebagai motivasi untuk berjaya. Yang keempat, berkemahiran. Murid sejahtera boleh mengaplikasikan kemahiran yang ia pelajari ke dalam kehidupan harinya untuk menyelesaikan masalah ataupun dugaan yang ia lalui. Dan akhir sekali ialah berkeyakinan diri. Murid sejahtera mampu tampil ke hadapan untuk menyuarakan pendapatnya. Sekian daripada saya. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.